Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Semenyih nak ke pinggiran danau, kolam pancing. Reza tak pernah sampai ke sini, tapi my husband Sadiq Rafali selalu pergi dengan abah dia. Kolam yang lain tu adalah Reza ikut. Di sini yang bestnya tengok tu, cuaca cantik, pemandangan cantik yang paling penting. Pagi-pagi 6 pagi Reza pergi ke hot spring Sungai Lalang. Dekat je, dalam 3 minit daripada sini, dari jalan besar tu. Sebab nak repeat 2 kali, pagi sekali, petang sekali, dan terlepak dulu kat kolam pancing. Sadiq Rafali pun dah banyak kali kumpau. Hopefully hari ni tak kumpau lagi lah, dia nak balas dendam. Dekat je daripada jalan depan tu, lebih kurang dalam tak sampai 10 minit, dekat sangat lah, 5 minit macam tu je. Ikut jalan yang sama ni, kalau terus masuk ke dalam ada banyak tapak campsite yang best-best, tapi Reza tak sempat nak survey lagi. Lebih kurang 15 ke 18 minit masuk ke dalam. Lagipun tak berani kita pakai kereta biasa-biasa je, takut jalan dia jenis yang nak kena pakai 4-wheel ke apa kan. So tak apalah, kita simpan dulu. Dan cukup setakat kolam pancing ni. Yang penting kat sini dapat relax, tempatnya tenang, tengok pemandangan cantik sambil memancing. See? Bunyi burung-burung, tak bising lah kat sini. Sadiq Rafali pun baru brunch tu, dah siap set up pancing, boleh relax sambil buat apa yang patut, sementara tunggu tu pancing dia and pancing kita. Kita tengok siapa yang kena. Tunggu kumpau ke hidup. Alright, bye.